Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada hadirin sekalian. Saya Alina Nadia binti Ahmad Fashar daripada 6A UKM ingin menyampaikan sebuah tajuk iaitu nikmat berpuasa bukan hanya sekadar menahan lapar dan dahaga. Ramai orang berfikir bahawa berpuasa itu hanya sekadar menahan lapar dan dahaga, tetapi berpuasa ini juga mengajar kita pelbagai perkara yang baik dan perkara yang lebih baik dalam kehidupan kita. Antaranya berpuasa juga dapat mengajar kita untuk sentiasa lebih sabar. Ketika kita berpuasa, kita perlu menahan diri daripada marah, kita perlu menjaga percakapan dan juga kita perlu mengawal tingkah laku. Walaupun kita penat dan lapar, kita perlulah cuba untuk melakukan perkara yang baik. Selain itu, berpuasa juga mengajar kita untuk sentiasa bersyukur. Kadang-kadang dalam kehidupan seharian kita makan tanpa berfikir panjang. Jadi, apabila kita berpuasa, seteguk air ketika berbuka, kita merasa sangat nikmat. Pada waktu itulah kita sedar bahawa kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Seterusnya ialah berpuasa juga mengajar kita untuk prihatin terhadap orang lain. Hal ini kerana apabila kita merasakan lapar, kita akan memahami perasaan golongan-golongan yang kekurangan makanan. Pada waktu itulah kita sedar bahawa golongan kekurangan makanan mereka berasa lapar dan juga dahaga. Dan oleh itu, bulan Ramadan ini adalah bulan yang kita perlu melakukan bersedekah dan juga membantu golongan-golongan yang memerlukan. Hadirin yang dihormati, jelaslah bahawa berpuasa ini bukan hanya sekadar menahan lapar dan dahaga, tapi berpuasa ini juga mengajar kita untuk menjadi insan yang lebih sabar, menjadi insan yang sentiasa bersyukur dan juga menjadi insan yang lebih prihatin terhadap orang lain. Akhir kata, marilah kita mengambil peluang dalam bulan Ramadan ini untuk memperbaiki diri dan menjadi manusia yang lebih baik. Sekian, terima kasih.